Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu syahadah. Kita ni semua satu dalam syahadah. Kita bersatu dalam syahadah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubika bikalimatillahi ta'amah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin nammah. A'udzubika bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Rabbi anni makhlubun fantasir. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi kita dalam Al-Haq, The Hidden Truth. Saya ingin menyatakan di sini bahawa bermula daripada kapsul ini, iaitu kapsul yang kedua, kita dah buat episod 1 hari itu yang pasal Pulau Dajjal, British agenda Jesuit dan demokrasi. Dan ia mengambil masa yang panjang untuk saya siapkan satu dengan research, dengan nak buat AI animation, nak buat apa semua. Jadi ia mengambil masa yang banyak, tenaga yang banyak, data yang banyak untuk saya buat semua tu seorang diri dalam phone, heavy phone saya. Jadi bermula daripada hari ini saya decide untuk buat kapsul pendek yang mungkin 5-10 minit saja, yang lebih cepat saya keluarkan hanya mengenai topik-topik yang tertentu. So ia lebih senang, lebih mudah untuk saya siapkan, tetap mempunyai informasi dan mengajak kita berfikir secara alternatif tentang isu-isu akhir zaman. Hari itu saya dah cerita tentang Dajjal, di mana mungkin Pulau Dajjal itu adalah Britain, kuil itu adalah Stonehenge, dan Dajjal dibawa ke istana Buckingham, maka wujudlah apa ni semua Freemason apa semua, dan di situlah Dajjal mengeluarkan fitnah-fitnah ni, ilmu ni, teknologi ni. Itu yang keluar demokrasi, riba, bank apa semua, sehingga British menjadi satu empire yang besar yang menawan satu dunia. Tanah-tanah Arab, Europe, Amerika dan juga Nusantara. Jadi Pulau Dajjal itulah British. Dajjal tu dah lama ada, fitnah-fitnahnya dah lama ada. So yang kedua ini saya nak bercara tentang siapa Ya'juj Ma'juj. Saya dah ada sentuh sikit dalam episod yang dulu. So kali ni kapsul ni pendek saja, saya nak cerita pasal adakah Ya'juj Ma'juj Dajjal ni dah wujud ke belum? Saya akan bagi beberapa argument dan anda berfikir. Anda boleh menolak, anda boleh terima, anda boleh tak terima. Bebas. Saya tak paksa orang terima pendapat saya. Ini bergantung kepada ilmu, kepada kajian, kepada hidayah masing-masing. Saya tidak boleh memaksa. Tapi, ialah ada yang menerima, tapi ada juga yang mengutuk, memaki hamun saya. Cakap saya tak berlandaskan Quran hadis, padahal saya bercerita pasal Dajjal tu betul-betul ikut hadis Tamim Ad-Dari. Cuma bezanya ialah saya bukan membaca macam tu saja. Saya membaca sambil mencari clue di dalam hadis, iaitu seperti Dajjal di Tamim Ad-Dari pergi ke Pulau Berkabus. So saya Pulau Berkabus, dia berjalan ke sebuah biara, dia bertemu jasasah. Biara tu kuil, chapel ataupun temple. Jadi saya mengkaji dengan benda-benda macam ni. Bukan cara macam kebanyakan baca hadis macam tu saja. Tapi tidak berfikir clue-clue yang ada di dalam hadis ataupun di dalam ayat Quran. Sebab ayat Quran ni dan hadis dia banyak ayat-ayat Muhammad yang jelas, yang nyata, tapi kena berfikir. Dan ayat-ayat mustasyabihat, iaitu yang berkias, yang kena ada knowledge ataupun kena kupas dalam 20%. So banyak hadis-hadis fitan ni kita kena kupas. Kita kena berfikir, kita kena connect the dot, benda-benda ni dengan ilmu-ilmu lain. Ini adalah metode ataupun metode, cara mengkaji di dalam ilmu fitan. Eskatologi ni adalah cabang ilmu Islam yang dipelopori seperti Syekh Imran Hussein, Ustaz Auni apa semua, yang sebenarnya dah lama ada pun, iaitu connect the dots. Kita ambil hadis,
kita ambil ayat Quran. Tetapi kita tak boleh hanya satu hadis, satu ayat Quran je. Sebab kalau kita tengok Quran ni, dia berkait-kait. Ada ayat-ayat dalam surah-surah yang lain. Begitu juga hadis. Ada hadis ini keluar, tapi ada hadis yang ini keluar. Contohnya seperti isu arak. Ada mula-mula keluar tak haram. Yang kedua tak haram. Tapi yang selepas tu haram. Dia mengikut kepada situasi dan zaman tu. So, seperti juga hadis fitan, hadis-hadis akhir zaman, kita tengok pasal Dajjal. Tapi kita kena tengok benda lain juga. Yang hadis lain tentang Dajjal, apa semua, baru kita boleh faham. Pasal Ya'juj Ma'juj, kita hanya baca satu hadis, nanti lepas Nabi Isa keluar, baru keluar. Perkataan keluar Ya'juj Ma'juj selepas Nabi Isa tu, bukan baru nak keluar. Itu maksudnya mereka akan bersatu. Mereka akan berkumpul bersatu melawan orang-orang Islam. Sebab tu orang Islam dah tinggal sikit dan terpaksa lari apa semua ke gunung. Gunung tu pun ada kias dia. Gunung tu mungkin secara literal adalah gunung betul terus sinar, ataupun gunung itu adalah iman. Pegangan itu seperti satu gunung. Jadi seperti juga macam hadis Tamim Ad-Dari, dia berkata dia jumpa Dajjal. Lepas tu Dajjal tanya, Tasik Tabirias apa semua ni dah kering ke belum? Air mata Zugar di Jordan tu dah kering ke belum? Apa semua ni? So bila dah kering, aku akan keluar. Kau siapa? Akulah Dajjal. So hint macam ni saya cari, saya kaji. Saya bukan hanya membaca. So saya cari air mata Zugar tu di Jordan. Dah memang tak ada dah air keluar. Ladang kurma Baisan juga di kawasan Syria, Jordan. Dah tak ada kurma dah keluar. Dan Tasik Tiberias sebenarnya dah lama kering. Sejak 2020. Saya akan tunjuk bukti. So benda-benda macam ni kita kaji dari segi geografi, dari segi sejarah, dari segi geopolitik, dari segi geografi, dari segi iklim, dari segi macam-macam. Baru kita boleh connect hadis ni dengan surah ni, dengan hadis ni, dengan kejadian-kejadian berlaku. That is how kita belajar dan mengupas ilmu fitan. Dia bukan baca satu hadis, lepas tu ini itu je. Ya'juj Ma'juj belum keluar sebab nanti lepas Nabi Isa baru keluar. Ya'juj Ma'juj ni bukan ni. Pandai-pandai dia abang Isak Gam Palatau cakap Ya'juj Ma'juj ni daripada Khazar, daripada Armenia apa semua ni. Ada sebab je yang saya kaji. Macam saya kaji comparative religion, iaitu saya baca Quran, saya baca hadis, saya tengok peristiwa-peristiwa, tapi saya juga tengok kitab-kitab yang daripada Injil ataupun daripada Taurat, iaitu dipanggil comparative religion. Saya terjumpa benda-benda tentang Gog and Magog ataupun Ya'juj Ma'juj ni di dalam Ezekiel. Dia salah satu kitab di dalam Bible lama, Old Testament. Bible lama, kitab Ezekiel 38-39, sekira ayat dia lah. Dan juga kitab Revelation, iaitu the New Testament. Dia punya Injil baru. Dia Injil ni dia ada Old Testament dengan New Testament. So dalam Injil Revelation pun ada cerita pasal Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ni adalah sebenarnya benda yang diorang pun kaji dalam Kristian, dalam Yahudi apa semua. Tapi diorang tolak kitab Ezekiel dengan kitab Revelation ni sebab Ezekiel dengan Revelation ni menunjukkan bahawa Ya'juj Ma'juj ni adalah golongan yang akan bercampur, bergabung. Ya'juj ni nama ketua dia. Ma'juj ni dia punya kaum dia. Kalau ikut yang sana. Kalau kita tak ada sebut. Dalam Islam tak ada sebut Ya'juj ni apa, Ma'juj ni apa. Dia hanya sebut Ya'juj Ma'juj. Tetapi di dalam kitab Ezekiel ataupun kitab Revelation, dalam Torah dan Injil, dia sebut Ya'juj ni adalah nama ketua-ketua dia. Panggilan kepada ketua-ketua dia. Dan Ma'juj ni, Magog, adalah nama kaum dan nama tempat di mana dia orang ni semua ada.
Magog ni di Israel, di satu tempat di Israel dulu. Nama purba pada satu tempat di kawasan Northern Israel, utara Israel, dah dekat-dekat dengan Iran dah. So, saya mengkaji macam ni. So, orang yang tak faham, bila saya belum habis cerita, saya tak keluar lagi video-video ni, dah bantai saya macam-macam. Saya tak kisah, awak nak bantai saya, bantai. Awak nak maki saya, nak kutuk saya, suka hatilah. Malah jika ada benda-benda yang saya sentuh tentang British, tentang demokrasi, apa semua dia ni, daripada Dajjal, daripada Ya'juj Ma'juj ni nanti, kalau SKMM Bukit Aman nak datang, nak ambil phone saya, komputer saya, macam dulu dia orang erase semua video-video saya masa zaman The Bite Preacher, nak tangkap saya, tapi masa tu saya stroke, tak boleh bangun, tak boleh apa semua, baru keluar hospital. Saya terpulang, saya berserah pada Allah. Saya bercakap atas kajian Quran, hadis. Saya bercakap kerana Allah. Saya bercakap kerana nak menyedarkan dan menyelamatkan umat Islam daripada fitnah yang sebenarnya dah berlaku. Fitnah Dajjal tu dah ada dah. Dajjal ni dah beribu tahun dah keluar. Cuma dia belum keluar secara public. Sebab dia berantai-rantai, bergari apa semua. So benda-benda ni kita tak faham. Maksud keluar. Ya'juj Ma'juj belum ada, belum keluar apa semua. Dia dah ada, dah wujud. Beribu tahun dia orang ni dah ada dah. Sebab tu dikatakan Ya'juj Ma'juj ni satu Muslim 1000 Ya'juj Ma'juj. Maksudnya dia orang ni dah beranak pinak. Takkan lepas Nabi Isa keluar baru tiba-tiba beribu-ribu keluar. Dia bukan monster. Dia bukan keluar daripada tanah, daripada gua. Dia bukan raksasa. Dia bukan makhluk seperti yang digebang-gebang oleh serta-serta ustaz dan ulama yang tak mengkaji dan tak berfikir secara logik, secara ilmiah, yang hanya terlalu banyak mistik dan terlalu. Saya mengkaji dengan lebih ilmiah, dengan lebih yang logik dari segi geografi, sejarah apa semua. Saya akan tunjukkan pasal Ya'juj Ma'juj sebentar lagi. Okey, saya tak boleh lama sebab saya boleh upload video hanya 15 minit je pada satu-satu benda. So, dah dekat 12 minit. So, anda boleh terus menyokong saya dalam perjuangan saya ni. Anda boleh saya beli baju. Dulu baju ni saya pernah jual masa zaman The Bite Preacher dulu. Harga dia RM58 termasuk pos laju. Harga dia RM50 tapi RM8 untuk pos laju. Ada 313 tulisan Arab di sini. Ada hak versus batil. Dan juga di belakang dia pun ada Syahadah United, bersatu dalam Syahadah. So, anda boleh support saya melalui infak, melalui donation kepada Al-Haq, ataupun boleh juga beli t-shirt ni RM58. Ada S, ada M, L, XL. Tapi double XL, triple XL dah habis. Yang XL pun dah berapa je. L pun ada sikit lagi. Sebab saya dah lama dah jual t-shirt ni. Dan yang saya juga ada face mask Syahadah United 31. Ini RM17.90, RM18 lah. Harga dia RM10 tapi RM8 untuk pos laju. Tapi kalau awak beli sekali, saya tak, hanya pos laju tu hanya satu je lah, tak payah dua. Kalau beli sekali, kalau beli satu ini je RM18. T-shirt saya ni juga ada version yang lebih awal dulu. Dia adalah bersatu dalam Syahadah. Ada lengan pendek dengan panjang 313. Bersatu dalam Syahadah juga RM58. So anda boleh support ini, ataupun anda juga boleh tolong saya dalam mengeluarkan benda-benda ni. Sebab benda ni saya banyak menggunakan. Saya punya phone bill je bulan ni dah dekat 300. Sebab saya terpaksa beli license untuk AI, untuk buat gambar-gambar, untuk editing pun kena bayar. Dan makan banyak data saya apa semua. Dia bukan satu benda yang mudah. Dia bukan benda yang free. Saya tak ada tajaan. Saya tak bekerja. Siapa yang ikut saya dah 10 tahun, 15 tahun tahu saya fight. Dulu vaksin, saya fight Wahabi apa semua. Fatwa-fatwa Wahabi, saya fight lepat apa semua. Dan disebabkan benda-benda tu ialah kita
kena sihir, kena ain, kena polis pun datang, apa semua SKML. So saya dah stroke. Setengah tangan saya kanan ni, kiri ni tak berapa nak boleh buka apa semua. Saya kaki pun tak berapa elok. Jadi saya tak berapa sihat. So anda boleh membantu saya dari segi itu. Okey, nampaknya macam kena masuk part 2 ni. Dah 15 minit. Saya masuk part 2 Okey. Part 2 berkenaan tadi Ya'juj Ma'juj. Jadi saya nak tunjukkan di sini pasal Ya'juj Ma'juj ni, kita ada dengar hadis-hadis yang berkatakan tentang Ya'juj Ma'juj. Apabila sebelum saya nak pergi lebih dalam, saya nak tunjukkan kenapa saya cakap Dajjal dengan Ya'juj Ma'juj ni dah keluar. Ini bukti secara fizikal. Nanti kita akan masuk ke bukti yang lebih dalam, iaitu dalam masa Tamim Adari berjumpa dengan Dajjal, dia ada bertanya dalam hadis tu tentang dadang kurma baisan, tentang air mata Zugar, tentang tasik Tiberias. Saya nak tunjukkan di sini. Dia kata apabila tasik tu kering, dia akan keluar. Begitu juga dengan hadis dalam Ya'juj Ma'juj ada menyebutkan Ya'juj Ma'juj ni kalau dia keluar nanti sampai tasik Tiberias, kembali kepada tasik Tiberias tu di Israel akan kering. So saya nak buktikan kepada anda bahawa kedua-dua hadis ini dah berlaku, iaitu tasik Tiberias itu sebenarnya sudah kering pada tahun 2020 lagi, tetapi disembunyikan oleh kerajaan Israel. Disembunyikan oleh kerajaan Israel dengan menutup tempat itu di sempadan Jordan apa semua ni. Mutawif yang bawa orang ke Baitul Muqaddis apa semua masa zaman tu 2021 tak boleh masuk ke kawasan tu. Diorang tak boleh tengok. Diorang tak tahu yang sebenarnya tempat tu kering kontang. Dan dia sejak 98-99 tu dah start kering. Dan pada 2021 tu tak boleh masuk. Pergilah tanya mutawif yang bawa orang pergi ke Jerusalem, Baitul Muqaddis, Al-Aqsa. So dalam masa projek tu, dia orang buat projek 23 bilion membuat pump air, desalinated water, penapisan air daripada laut masuk ke dalam tasik Tiberias. Dia orang nak tutup bahawa tasik ni dah kering. So dan saya juga akan buktikan siapa Ya'juj Ma'juj ni nanti, kenapa tasik tu kering. Kenapa dan so hadis tentang Dajjal tadi bila kering dia dah keluar, Ya'juj Ma'juj pun bila datang dia dah tasik ni habis, sebenarnya dah berlaku. Ini gambar-gambar dia. So now siapa Ya'juj Ma'juj? Seperti yang saya dah bagi tahu di awal episod 1 dulu, Ya'juj Ma'juj ni keluar daripada kawasan Empire Khazar lama. Empire Khazar ni empire purba Yahudi yang lama. Di sinilah Yahudi yang sebenar keluar. Yahudi yang sebenarnya dia ni lebih kepada macam black magic, sihir apa semua, yang brutal. Yahudi Khazar, Ashkenazi. Dan di sini jugalah kawasan yang sebenarnya di atas Armenia, Azerbaijan apa semua ni, dia dekat dengan Rusia dah, dekat dengan Balkan. Dia adalah kawasan di mana bahtera Nabi Nuh tu tersangkut dekat situ lah. Dia kawasan yang tinggi, dia pergunungan, Caucasus Mountain, banjaran-banjaran apa semua tu. Jadi bila air laut naik pada zaman Nabi Nuh tu, bahtera tu tersangkut di sini, dan di sinilah keluarnya keturunan anak-anak Nabi Nuh, Yafeth, Ham, Sam, apa semua ni. Dia orang ni bergerak ke serata dunia, naik ke atas jadi Rusia, pergi ke kiri, naik atas kiri jadi Europe, jadi apa semua, Khazar ni. Dan mereka juga ada yang turun ke bawah. Jadi yang keluar daripada Caucasus Mountain ni adalah yang ditutup tembok di bawah. Atas tak tutup.
Zulkarnain tak tutup atas, dia tutup yang di bawah, tembok yang di bawah. Atas tu dia orang keluar, pergi ke Ukraine, pergi ke Serbia, Europe, Hungary, Yugoslavia, apa semua ni. Ini semua daripada atas. Yang ke bawah, dia pergi ke Iran, dia jadi Persia, bangsa Persia. Dia pergi ke Turki, jadi Bani Saljuk. Ini sebenarnya Yahudi. Dia turun pergi ke Israel, jadi Bani Israel. Dia turun lagi sampai ke Arab Saudi. Dia jadi Bani Kainuka, ya, keluarga Saud, apa semua ni Yahudi. Bukannya daripada keturunan Nabi, bukan Arab. Dia ada yang Yahudi dekat Madinah, dekat Mekah. That's why Madinah banyak Yahudi. Sebab, dan dia orang ni juga terus sampai ada yang ke Mesir. Inilah yang zaman Nabi Musa apa semua tu. Zaman Nabi Musa ni apa semua, dah ada Bani Israel apa semua ni. Sebab dia orang ni sebenarnya dah wujud. Daripada zaman sebelum Zulkarnain tutup tembok tu, dah ada, dah keluar dah. Tapi masa Zulkarnain datang tu, kaum yang dekat situ dia minta tolong. Dia orang ni jahat sangat. Let's go to the Black Sea and the Caspian Sea! We have arrived at the Black Sea. We have arrived at the Caspian Sea, horse. Let's rest. Help us, King Zulkarnain, from Yakjuj and Makjuj. They are evil. Let's build a wall against Yakjuj and Makjuj. Thank you so much, King Zulkarnain, for building the wall against Yakjuj. Thank you so much. Take care, people. Allahu Akbar. Yang Yakjuj Makjuj ni, Khazar ni. Jadi dia tutup. Tapi sebelum tutup tu dah ada, dah keluar dah macam-macam. Pergi ke Mongol, pergi ke China, pergi ke India, pergi ke Arab, Israel, pergi ke Europe. Dah keluar dah keturunan dia. Tapi lepas dia tutup, dia orang keluar tu lebih ganas lagi. Break the walls of Zulkarnain. Kill all the Goyim. Kill all Goyim! Kill all the Turks! Destroy all the Urarians! Slay all the Mongols! Kill all the Chilenates! Destroy Isfahan! Norway is now ours! Magogs, it's time to conquer Britannia! Long live the Vikings! We have conquered Britain! Time to rule the world! Rise, O Gog, leader of Magog, you're now the king of Britain. Dia orang ni lah kumpulan-kumpulan Viking, Scandinavian, Saxon, yang kepala dia pakai helmet bertanduk. Itu tradisi tempat itu. Sebab itu Raja Zulkarnain yang dikatakan raja terhebat paling kira kekuasaan dia besar, dia dikatakan menurut Ibnu Katsir, Zulkarnain adalah seorang raja yang bijaksana dan penyebar agama Allah yang telah menjelajahi bumi dan membina tembok untuk melindungi umat manusia dari Ya'juj Ma'juj. Zulkarnain adalah tokoh yang disebut dalam Quran, dikenali sebagai pemerintah yang hebat dan adil. Nama Zulkarnain bermaksud dia yang bertanduk dua. Jadi saya nak ambil benda ni, saya ambil kajian saya macam ni, saya ambil benda-benda macam ni. Zulkarnain tu maksud dia tanduk dua. Adakah dia sebah setan? Tak. Adakah itu dia punya pakaian? Tak, dia mungkin pakai serban, dia menyebarkan agama Allah apa semua. Tapi selepas dia tutup tembok tu, mungkin orang kawasan tu, orang Khazar yang area tu yang berterima kasih kepada dia, hadiahkan dia topi tradisi mereka, iaitu topi yang bertanduk. Jadi itu adalah trofi ataupun cenderamata kepada Zulkarnain. So Zulkarnain pakai, maka dia digelar bertanduk dua, raja yang bertanduk dua. Bukan dia sembah setan.
Thank you so much, King Zulkarnain, for building the wall against Yakadu. Thank you so much! Take care, people! Allahu Akbar! Let's go to the Black Sea and the Caspian Sea! Ada juga yang kata, oh sebab kuasa dia timur dan barat. Pun betul juga. Tapi kajian saya sebenarnya ia adalah satu trofi ataupun cenderamata kejayaan dia berjaya menutup tembok Ya'juj Ma'juj tu. Jadi dia mungkin ambil ataupun dia dihadiahkan topi itu, jadi dia digelar raja yang ada dua tanduk. Sebenarnya nak menunjukkan dia berjaya menumbangkan Ya'juj Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj tu yang bertanduk dua tu dia berjaya tu. Dan topi ni adalah topi tradisi mereka. Thank you so much, King Zulkarnain, for building the wall against Yakadu. Thank you so much! Take care, people! Allahu Akbar! Let's go to the Black Sea and the Caspian Sea! Tetapi di dalam sejarah British, di dalam sejarah Europe, diorang kata topi Viking ni tak ada. Tak ada tanduk. Tapi kenapa di dalam cerita-cerita, di dalam tradisi dia tunjuk topi itu ada tanduk? Sebenarnya dia orang nak tutup sejarah. Inilah cara penyelewengan sejarah, penyelewengan buku teks. Kita pun macam tu juga. Dia nak tunjukkan, dia nak hilangkan bahawa Mat Saleh ni, Mat Salib. Ada orang cakap Mat Saleh, ada sebenarnya asalnya Mat Salib. Mat yang pakai salib. So dia nak tunjukkan Mat Saleh ni keluar Europe ni, dia orang nak padamkan sejarah yang dia orang ni berasal daripada Viking di Khazar, di Kaukasus Mountain ni. So ada yang cakap, oh Viking tak ada topi tanduk. Itu terpulang pada engkau lah. Tapi aku berfikir lebih jauh daripada tu. Iaitu dia adalah satu penutupan sejarah. So that's why Raja Zulkarnain ni sebenarnya digelar raja. Dia ni lah yang menutup geng-geng Khazar, Ya'juj Ma'juj, Vikings ni. So dia orang ni keluar, ada yang pergi ke bawah, saya cakap tadi, ada yang pergi ke kiri jadi Eropah, Turki, jadi Skandinavia, jadi Viking, dan kemudian ke British. Dan daripada British juga dia orang dah jadi raja-raja, dia orang apa semua. We have conquered Britain! Time to rule the world! Rise, O Gog, leader of Magog, you're now the king of Britain. Orang hantar George Washington, Christopher Columbus apa semua ni pergi ke Amerika pula. Buka Amerika. So daripada British Amerika ni. So inilah Ya'juj Ma'juj yang besar. Inilah Gog, ketua-ketua dia. Magog ni yang di bawah ni, yang di Israel, yang pergi ke Mongol, yang di Eropah ni adalah Magog. Yang ketua-ketua dia, inilah dia. Di British, di Amerika, Trump. George Bush pernah digelar sebagai ketua Gog. George Bush dan atuk dia, bapa dia ke atuk dia, George Prescott Bush, pernah digelar sebagai General of Gog. Benda ni ada dalam Google pun kau boleh cari. So, dan Magog itu adalah Israel, tanah-tanah Arab ni adalah Magog, Ya'juj Ma'juj. Dan di China, Mongol, India ni pun Ma'juj. Slay all the Mongols! Kill all the Chinese! Jadi, ini adalah kajian saya. Nak terima, tak nak terima, susah. Tak payah nak maki-maki saya pun. Fikir je lah. Kalau okey, ambil. Kalau tak okey, tak apalah. Jangan nak terima. Yang nak maki aku, pasal aku bagi kau ilmu. So, that's why di Ukraine apa semua banyak Yahudi. Di Balkan, Serbia, di Bosnia apa semua tu banyak Yahudi. Tapi ada yang dah masuk Islam apa semua. Tapi Yahudi adalah di kawasan Balkan ni penuh. Eropah ni penuh Yahudi Khazar, Ashkenazi. Khazar ni lah Ashkenazi. Ashkenazi itu Nazi. Nazi itu Zionis. Dia orang ni dah pergi ke Britain, ke Europe, ke Middle East, ke Eastern apa semua. So, Ya'juj Ma'juj ni sebenarnya dah lama ada. Yang dikatakan keluar selepas Nabi Isa tu
jangan, kita tak boleh tafsir benda literal. Yang suka tafsir literal ni adalah ulama dan ustaz Wahabi. Dia kalau kaldai tu, hadis tu cakap Dajjal keluar dengan kaldai telinga 40 hasta, dia memang tunggu kaldai. Dia tak boleh berfikir benda tu adalah kapal terbang ataupun mungkin layar kapal ataupun mungkin satelit. Dia tak boleh fikir benda tu. Dia tak faham kias. Dia tidak faham semua benda. Tak boleh diterangkan jelas-jelas. Kalau semua benda dah terjelas-jelas, semua tahulah. Yahudi, Kristian pun kaji hadis apa semua. So dia bagi hint, dia bagi clue untuk kita berfikir. Sebab tu dalam Quran sebut afala tatafakarun, akala takilun, tidakkah engkau menggunakan akal? Tidakkah engkau berfikir? Allah suruh kita berfikir. Tengok hadis, fikir. Baca Quran, fikir. Bukan macam tu aja. So bila kau baca macam tu je, tak ada fikir, tak ada kaji tu, kaji ni, ilmu kau tak ada, kau akan sebut aku gila lah. Kau sebut aku gila isim, kau sebut aku palatau, isap gam, suka-suka hati aku, tak ikut hadis lah apa. Sebenarnya aku kaji tu sebiji-sebiji dah hadis. Sebenarnya aku lebih pergi dalam. Aku satu-satu ayat hadis tu aku pergi kaji. Itu beza kita sebenarnya. Okey, aku akan sambung lagi kapsul-kapsul macam ni insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hascadah. Boleh terus bantu saya. So, Allah je yang tahu niat saya. Terpulanglah pada anda untuk berfikiran macam mana. Saya tak ada kuasa. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah Rabbi anni makhlubun fantasi. A'udzubika bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Salam satu syahadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kapsul yang ketiga.